Disebabkan nak untung lebih, stesen minyak ubah meter supaya petrol dapat kurang. Ikuti kami, ni video part 2. Kami daripada KPDN Perak datang sini untuk membuat pemeriksaan di atas asas aduan mengatakan minyak di sini isi kurang. Kurang ke kurang? Jadi kami terpaksa membuat pemeriksaan terhadap setiap pam yang ada. Okay, kita bawa dengan B meteorologi untuk memastikan pam tersebut tepat ataupun tak tepat. Okey puan, boleh bagi kerjasama dengan kami ya? Okay, ini adalah cara kita untuk membuat sukatan pada minyak petrol diesel lah, guna alat ni. So ini adalah ujian yang ketiga untuk bacaan 10 liter. Dia akan dapat kat sini lah, kat kosong ni. So heart rate yang dibenarkan sebenarnya atas 50 dan negatif 25. So sekarang ni bacaan sekarang adalah kurang lah. Dia sebab dia bawah 25. Dia kurang lah. Kami telah pun membuat pemeriksaan menggunakan alat sukat isi padu, menggunakan pam yang di belakang ni ke dalam alat sukat isi padu ni, dan kita mendapati apabila kita isi 10 liter dan kita dapati dia kurang daripada kosong, itu bermaksudnya pam tersebut kurang. Pam tersebut telah di-adjust bagi kurang lagi. Maksudnya diorang nak untung lebih lah ni kan. Dunia. Okey, korang nampak tak ni? Ini adalah lak yang telah diubah suai. Nampak tak? Nampak. Lak ni sebenarnya kita dah seal dan diorang tak boleh buat apa-apa adjustment lagi. Tapi korang tengok sini. Bekas ni, bekas terbakar. Maksudnya diorang dah cucuk-cucuk menekan button di dalam tu dan diorang telah mengubah suai supaya minyak tersebut kurang. Maksudnya diorang nak untung lebih. Itulah dia. Buat lagi. Padan muka. Okay, puan faham Kami pun dah menjumpai kesalahan puan. Kita dah buat pemeriksaan dengan menggunakan alat sukat isi padu ni dan kita dapati minyak di stesen puan kurang untuk pam dekat customer. Puan setuju Oleh kerana itu, kita mengambil tindakan terhadap puan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 dan kita seal pam ni lah. Puan faham Okey, sekiranya korang mendapati ada stesen-stesen minyak di tempat korang yang kurang, boleh juga anda membuat aduan kepada KPDN. Dan jangan lupa, korang dah dapat info kan? Follow kami sekarang untuk video seterusnya. Assalamualaikum.